Assalamualaikum. Dia ada customer hantar video dekat saya malam-malam dalam pukul 10 macam tu lah. Dia cakap ada kontraktor pasang shower dekat rumah dia. Lepas tu tertebuk paip sebelah dalam. Dia cakap macam tu. Boleh tak tolong pasangkan? Saya cakap lah dengan dia, kenapa tak suruh kontraktor yang pasang tu yang buat? Dia cakap kontraktor tu dah lari. Tengok dia tebuk. Ya Allah, lurus je paip tu ke atas. Kan dah keluar air. Tapi kita tak boleh lah nak gelakkan kontraktor tu, takut dia baru lagi kan, tak tahu pasal tu. Tak apalah. Rezeki saya yang datang buat. Macam biasalah. Customer ni kata dia ada tile, nanti akan sama lah tile tu. Tapi mesin saya pula meragam awal-awal, saya ingat dah rosak lah, ya Allah. Dah lah saya bawa mesin satu je. Kalau rosak ni kenalah balik rumah ambil satu lagi mesin. Lepas tu saya try lah pegang-pegang, saya cocok semua. Rupanya elok. Current je tak masuk. Alhamdulillah lah kalau tidak terpaksa saya balik. Lepas tu saya hack lah sikit-sikit. Tu nasib baik paip sebelah tu pula tak kena hack. Saya duk fikir juga macam mana paip tu ada sebelah je kan. Rupanya paip ni dari atas. Jadi rumah kondo tu memang ada kadang dari atas ke bawah air dia. Jadi stokok dia sebelah atas, atas siling tu. Kalau yang stokok dekat bawah tu biasanya air dari bawah. Si baik saya. Si baiklah saya ni orang yang sangatlah berhati-hati. Awalnya saya ingatkan nak buka satu tile atau dua tile je. Rupanya sebelah atas tu sipi-sipi je dia drill dan nak kena pipe. Tak apalah, customer kata buka lah tiga. Lepas dah buka tiga tu saya potong lah pipe ni. Saya potong atas bawah kan. Lepas tu macam biasa lah kita sambung lah pipe kita panas kalau kita sambung. Lepas tu kita try air dia semua okey semua kan. Tak ada masalah saya rasa lah. Saya rasa tak ada masalah. Kita simen lah balik. Simen kita pasang tile balik. Ni lah tile tu customer beli. Memang sama sebiji macam yang sebelum ni. Lepas tu kita pasang tile, kita ketuk-ketuk sikit. Lepas tu, alamak, air simen saya lembut. Tak apalah. Kita belasah je lah kan. Alah. Senang je. Kalau dah lembut-lembut macam ni, kita lap lah macam biasa. Kalau tak lap, memanglah kotor. Kalau kita lap semua akan jadi bersih. Jadi kita lap lah dengan towel kita ni kan. Nasib baik saya bawa towel. Kalau tidak, nanya juga. Takkan nak minta tisu kan tuan rumah tak? Tapi memang towel ni saya standby. Kalau tak bawa towel memang susah. Sebab apa? Sebab kerja ni banyak mengelap. Tengok simen-simen, bekas-bekas simen ni semua kita kena lap. Kalau tak lap nanti kotor. Saya dah lah tak reti kerja bersih-bersih kan. Kotor-kotor lah. Tapi kena rajin mengelap lah. Bila dah lap tu, semua benda pun akan jadi bersih. Tengok dah bersih dah kan. Dah siap dah. Alhamdulillah. Jom balik. Dah siap. Kalau rasa nak repair pipe tu boleh lah. Call saya ya. Okey dah balik.